Assalamualaikum warahmatullahi. Hai semua. Orang Putih kata your health is your wealth. Kekayaan adalah kesihatan. Jadi kita hari ini nak sembang-sembang tentang kesedaran kesihatan. Bahkan bagi yang menonton di kalangan yang beragama Islam pun, Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari, dalam Sahih Muslim pun ada, iaitu irtanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya sihatuka qabla maradik. Waktu sihat sebelum sakit. So, saya Amin Idris bersama Dr. Syazwan. Saya Doktor? Sihat. Alhamdulillah. Kita ini nak sembang tentang rakyat Malaysia semakin obes. Betul ke kan? Adakah anda penonton ni sedang berhadapan dengan masalah obes? Bukan apa Doktor, kita kat Malaysia ni, kalau orang luar negara, negara susah, mereka meninggal sebab tak cukup makan. Kita meninggal sebab terlebih makan. Sebab itulah kalau kita tengok, pentingnya kita sembang hari ini sebab adanya situasi rakyat Malaysia yang masalah berat badan berlebihan, dan bila berat badan berlebihan, apa kesan kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada negara. Hai, jom kita go deep, kita selami tajuk ni pada hari ini bersama-sama. Okey, Doktor. Saya nak mulakan dengan sedikit fakta lah. Sebab kita tak sembang kosong. Betul. Kita kena diisi. Berdasarkan tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan, hampir 50% rakyat Malaysia dewasa mengalami berat badan berlebihan ataupun obes. Maknanya, separuh Doktor, kita ada masalah obes. Dan itu dewasa. Di kalangan kanak-kanak pun, kadar obesiti sudah meningkat dengan cepat. Dan kadang-kadang kita rasa tak bersalah sebagai mak ayah. Sebab apa? Comel. Comel lah masa tu lah. Bila dah besar, risau. Jadi Doktor, saya nak minta Doktor tolong cerita sikit. Kenapa semua ni terjadi? Okey. So, bercakap tentang obesiti ni, ada satu statistik ataupun data lah. Yang kalau boleh kita tak nak nombor satu buat ni. Dekat negara-negara ASEAN. Biarlah benda lain nombor satu kan. Betul, bukan part ni lah. So, obesiti ni, Malaysia sebagai negara ASEAN adalah nombor satu negara paling obes. So, kalau statistik lama sikit kita ambil, 2019 average dalam 40% populasi dewasa rakyat Malaysia obes. Tapi by 2023-24, dalam masa 5 tahun lah average, dah naik ke 54%. Maksudnya kadar tu meningkat lah. Graf tu menaik lah. Tak ada nak menurun pun kan. Daripada satu sudut, macam bagus. Maknanya rakyat Malaysia cukup makan kan? Cukup makan, betul. Kalau tapi kita ni dah terlebih ni. Kita nak bandingkan dengan saudara kita negara dekat Palestin kan. Betul. Makanan tak dapat, ada sekatan kan. So, dia kat situ malnourished lah. Tapi kita ni terlebih nourished kan. So, obesity ni memang satu benda yang kita kena look deeper lah. Tak adalah macam kita nak lepaskan tangan, tengok biar je, tak ada apa-apa kerajaan pun nak buat. So, actually plan dah ada. Cumanya maybe awareness dari segi masyarakat. Tak faham apa risiko ataupun masalah kita dapat melalui obesity ni. And then data yang lebih merisaukan tu macam tadilah, kanak-kanak. So di usia muda pun Malaysia dah nak top dah untuk obesity ni. So Malaysia dah nak top so kita tak di persada dunia untuk the right reason lah kita. Kalau bab pendidikan ke bab pencapaian teknologi, okey lah. Ni bab ni kita nak ke arah top. Untuk 54% tu macam kita kata, setiap 10 orang kita tengok ni, 5 orang confirm obes. Itu obes. Macam kita baling batu mesti kena half. Mesti kena orang yang obes ni. So benda yang tak bagus lah. Kita tak nak negara kita ni ke arah tu. So kita nak bincang sini, kita bincang untuk awareness. So that kita boleh try to prevent as much as possible lah. Kenapa boleh berlaku sebegitu sekali tinggi Doktor? So nak jadi obes ni memang faktor utama tu makanan lah. And Malaysia ni memang dikenali sebagai food heaven. Syurga. Hub makanan. Kita ada Malay, Indian, Chinese food. Kita ada variety macam Arabic food pun kita boleh dapat. Kawan saya kat Indonesia, dia kagum kat Malaysia tau. Sebab Malaysia dia ada macam Doktor sebut lah. Makanan Cina ada, makanan Arab pun ada, makanan Indon pun ada, makanan mamak pun ada. Betul. Semua ada. Sana tak ada Indonesia. Sana tak sebanyak mamak tu. Tak ada macam kita. Yes. And then kita punya access kepada makanan. Sekarang ni semua di hujung jari lah. Betul lah. Apps ada. Sampai kita order depan sampai kat rumah. tu. Tak payah turun pun kadang-kadang. Doorstep boleh hantar. At least dulu kena jalan kaki. Berpeluh juga kan? Betul lah. At least ada FOL lah. Ini duduk je atas sofa makan-makan. Tengok TV. Makan sampai makan duduk je. Sedentary lifestyle lah. So kerja banyak duduk. Balik rumah pun duduk. Suap je. Itu satulah. Secondly, kita punya budaya lah actually. Kita breakfast, kita makan. Ya, makan nasi. Lepas tu kita ada minum pagi.
Ngeteh pula. Sebelum makan tengah hari. Teh tarik. High tea. Okey. Lepas tu dinner. Tak cukup dinner malam lapar lagi siapa lah. So ini budaya lah. Makan budaya pula kita. apa? Magi ketang pula. Pukul 9 malam kan. Yang makan tu nasi lemak lagi. Tak ada yang ringan. Semua yang berat. Jadi intake tu berlebihan. Of course lah kalau kita makan berlebihan, sebenarnya kita kena couplekan dengan exercise yang cukup kan. Ataupun pilihan makanan tu makanan yang sihat lah. And government pun ada plan dia. Kalau pernah dengar benda yang paling orang asal secara umumnya tahu, suku-suku separuh. Suku separuh. Okay. Suku nasi, suku daripada dari segi protein, separuh tu sayur dan buah-buahan. Terbalik. Tapi kita separuh tu kalau tak tambah kan. Tak, nasi bukan separuh, nasi penuh. Betul. And then kita boleh tengok dari segi culture juga, maybe northern, orang utara, dia breakfast nasi. Kadang-kadang pulut. Pantai Timur pun. Pantai Timur suka manis. Kan? So gula lah antara musuh utama untuk obesity ni. Sebab tanpa gula dan tanpa makanan berlemak, obesity ni tak akan jadi. Saya mula-mula datang KL, saya terkejut orang makan nasi, orang makan roti canai, kuah kari dengan kuah dal tanpa gula. Orang tengok saya lagi terkejut sebab bila saya makan roti canai memang campur gula, kuah dal, kadang ada susu pekat manis. Susu pekat manis lagi. Ni tak saya. Memang sedap lah. Of course yang kita nak melayan nafsu makanan tu. Kadang-kadang okey lah kan. Cheating day lah, cheat day tu. Day. So cheating day tu kenalah relevan ataupun berpatutan dengan bukan hari-hari cheat day lah. Ni hari-hari hentam gitu kan. So bukannya kita nampak kadar obesiti menurun ataupun negara yang lebih sihat, tapi kita nampak negara yang lebih bermasalah lah di satu hari nantilah. Tapi kalau Cik Min tahu lah, macam tadi Cik Min katakan, kebanyakan negara ni kadar kematian disebabkan sekian penyakit ni lah. Tapi kat Malaysia ni berkaitan dengan obesiti. Tapi dalam mana-mana postmortem report ataupun report kematian, tak pernah pula kita tulis sifulan-sifulan ni meninggal atau kematian ni dia jadi sebab obesiti. Kita akan tulis kematian adalah disebabkan oleh sekian-sekian ni, mostly related to obesity. Means obesity ni adalah pokok kepada segala penyakit tu berkait dengan obesity. So obesity ni menambah risiko darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, kolesterol tinggi, sakit lutut sebab berat badan yang menampung, dan banyak lagi sebenarnya. So bila kita ada obesity ni, kita cenderung pada macam-macam penyakit lain. And then awareness juga, masyarakat ni kurang general screening kan. Dah tahu mungkin aspek ada masalah. Kalau boleh screening ni pergi check lah bahasa mudahnya. Betul, nak buat blood test, basic test. Terasa satu saya nak buat kan. Mungkin dari segi kos ke apa kan. Tapi ada juga orang kalau boleh tak nak tahu. Dia tak nak tahu dia darah tinggi, dia sanggup tak tahu sebab dia nak enjoy life. Sebab bila dia dah tahu, dia risau. So dia nak kawal tu, dia dah fikir balik kan. Baik aku enjoy je, mati-mati juga. Tapi fikiran tu sebenarnya salah lah dari segi kita, dari segi agama pun kita digalakkan untuk menjaga kesihatan lah. Pilihan makanan, cara kita makan, kita ada adab kita dari segi agama kan. Rasa semua agama pun ada adab di masing-masing kan. Tapi dari segi Islamnya kita disuruh pilih makanan betul, berhenti sebelum kenyang. Itu itu adab di dalam makan kan. Betul. Apa dalam Quran sebut kulu washrabu wala tusrifu. Kita boleh makan, kita boleh minum, tapi jangan melampau lah. Betul. Tak boleh, ada had dia lah. Ada had dia. So benda-benda macam tu penting lah. Tapi yang macam saya kata lah, yang merisaukan tu kanak-kanak lah. Kadar obesiti di kanak-kanak pun meningkat. So mereka ni adalah ke depan ni, satu hari nanti adalah masa depan negara kita. So kita ni mungkin dah lanjut usia kan, tak nampak lah sangat untuk masa depan tu, tapi mereka ni nanti pewaris negara kita lagi, ni. So kita mungkin akan dipimpin oleh masalah pemimpin yang mungkin sendiri ada masalah ni. So far pemimpin kita alhamdulillah okeylah, kurus mudah-mudahan insya-Allah. Okey, itu kata doktor. Mari kita tengok pula apa pandangan masyarakat tentang tajuk obesity. Check it out. Okay, hi. So, kita nak tanya nama siapa? Farah. Okay, hi. Sekarang kita bersama Takif. Hi, sekarang kita bersama dengan Aku Sherry. Right. So, first soalan kita nak tanya, BMI tu apa? Tahu tak? Tahu, Body Mass Index. Okay, so kita nak tanya, apa tu BMI? Tahu tak? BMI ni tentang kesihatan kita kan? Mass Index. Betul. Boleh tak kita tahu apa tu BMI? Tahu tak? Saya tahu Body Mass Index. Betul. Okay, kita nak tanya pula, berapa tinggi? Tinggi 155. Berat? 50. Okay, so kita nak tengok Farah dalam kategori apa? Farah dalam kategori normal. Tinggi berapa? Tinggi lingkungan 175. 175. Okay, berat? 75. 75 kg. So, kita nak tengok Cik Takif sebenarnya dalam golongan yang mana? Golongan sihat. Golongan sihat. Okay, kita nak tahu dulu. Normal. Kita nak tahu tinggi Kushairi sekarang berapa? Saya 172. Okay, untuk berat? Untuk berat saya 65 kg. Okay, so kategori normal. Nak buat sukan ke apa ke?
Seminggu sekali tu wajib lah. Okay, seminggu sekali tu wajib. Mungkin dia amalkan kehidupannya sihat. Selalu jogging ke? Selalu berapa kali seminggu? 3 kali, 7 minggu lah sekarang. Kadang-kadang Sabtu, Ahad situlah. Okay, thank you. So dia mungkin amalkan gaya hidup yang sihat. Okay, kita tak nak sembang masalah je doktor. Asyik masalah je, asyik problem je kan. Apa solusinya? Ini bukan solusi Amir Idris Ini solusi Dr. Syazwan. Okay. Apa approach yang kita boleh buat untuk kanak-kanak dan juga dewasa? Sama ke berbeza? Dan apa pula rawatan untuk bagi mereka yang ada masalah obesity? Standby ni kok saya pun ada. Ni cover dengan baju ni. Okay, so bila kita nak treat any medical cause lah, medical reason semua tu kan, biasa kita divide dia kepada dua. Satu nak prevent dulu. Okay. So kita ada dua scope nak prevent satu group ni yang belum mencapai masalah tu. Contoh untuk kes ni obesity lah. Second nak treat yang existing orang yang dah ada obesity ni. So before kita nak prevent dan kita nak treat, okay, kita biasanya nak cut off orang tu dekat level mana. So kita nak tahu obes ke tak orang tu dulu. So apa indikator yang kita guna? Kita guna BMI. Okay, macam biasa kita belajar sekolah ni BMI ni. Yeah, so BMI kita ada level dia. Kalau tengok graf tu kan, kita ada gambar dia kan. And cara paling simple before BMI pun adalah kita ambil tinggi kita buang digit yang depan tu. Contoh lah, saya bagi contoh saya lah, 169 tinggi. Okay. Kalau kita buang 100, berat tak boleh kalau boleh lebih daripada 60. Sebab berat saya 69. Maknanya contoh lah, kalau saya ambil lah contoh tinggi 162. 162, okay. Berat saya ambil lah 62 tu max. Ambil lah 69 contoh kan. Okay. So kalau torak 100 tinggi saya tu, so 62, berat saya 69, tak boleh lah? Lebih lah. Dah lebih lah tu? Dah lebih. Maknanya berat saya kena kurang daripada 62. Betul. So 62 tu macam cut off lah. Cuba check. Boleh check guna BMI calculator. Awak letak tinggi awak letak berat awak tu lepas awak tolak 100. So itu adalah dekat normal weight tapi dia dekat hujung-hujung dah. I see. So itu cara paling simple lah nak kiraan mudah lah. Tapi betul. BMI dia ada calculator dia. Sekarang ada apps kan. Dia boleh letak tinggi berat kan. Tapi calculator mudah kalau nak kira sendiri tu berat dalam kilogram dibahagi dengan tinggi dalam meter tapi kuasa 2. So nanti kita tunjuk formula dia. Tapi sekarang ada apps lah. So kita isi je lah. Okay. So kita isi kita akan dapat cut off. So kita start dengan dua spektrum lah. So spektrum yang ini bukan dekat Malaysia, mungkin dekat Palestin semua tu malnourished lah, undernourished atau underweight. So dia biasanya 18.5 ke bawah. So kita akan dapat bacaan tu. 18.6 hingga 25 adalah normal weight. BMI normal. 18.2 sampai 18.5 hingga 25. Kalau betul-betul tu 24.9 lah. So nak senangkan tu 25 lah. 25 sampai 30 kita overweight. Okay. Lebih daripada 30 kita dah obese. So lebih daripada 35 pula special character ni ni severely obese ataupun morbidly obese. So lagi teruk lah. Lebih daripada 35 tu banyaklah masalah akan mendatang. So kita ada guna indikator ni. Indikator ni dia irrelevant kepada usia. Tak kisahlah usia berapa pun. Kecuali kanak-kanak lah. So yang tu boleh juga tapi quite accurate untuk kanak-kanak pun. So dari segi usia, jantina, lelaki perempuan pakai indikator yang sama. Regardless ethnicity. Betul. Satu lagi ethnicity. Malay, Chinese, Kaum Indian, Arabic, Caucasian, Mak Saleh ke semua boleh pakai indikator universal ni. So kita dapat BMI kita lah. Okay. Dari situ kita tahu kat mana kita nak ubah. Indikator yang kita boleh ubah hanyalah berat. Sebab tinggi kita tak boleh ubah. Tinggi kita lepas kita remaja lewat usia 18-19 sampai awal tu dia takat tu je. Unless you buat benda-benda lain lah. Ada kawan saya dia nak tahu dia obes ke tak, sama ada obes yang severe ke tak. Dia tengok bawah. Kalau tak nampak kaki, nampak perut je, memang severe obes je. So betul. So physically kita nampak lah kadang-kadang obes ni, orang yang obes ni adalah bentuk sentuh kan. Ni bukanlah nak body shaming atau apa-apa. Tapi of course dia memberi impact kepada badan sendiri, kepada negara, kepada masyarakat. Ibadah kita sendiri. Betul. Sebab contoh dah obes, nak buat ibadat macam biasa, nak semayang, lutut pun dah sakit. So lutut sakit kita mungkin, bukanlah agama ni tak menghalang lah dari segi ibadat tu kita boleh duduk. Tapi feeling ibadat tu dengan kalau kita buat secara sempurna tu lain. Dia tak katalah tak sempurna, tapi untuk keadaan tu mudarat untuk keadaan agama tu. Agama bagi rukhsah kalau sakit. Bukan cari penyakit. Cari penyakit. So tadi berbalik kepada macam mana kita nak approach obesity ni lah. Untuk prevention ni of course gaya hidup lah. Gaya hidup ni macam-macam. So kita boleh include dari segi choice of makanan. Kita tak nak benda-benda kuantiti gula dia tinggi, kuantiti lemak dia tinggi, portion makanan dia tak betul. Frekuensi atau kekerapan makanan tu berlebihan kan. Macam tadi 6 kali makanan. Ni budaya Malaysia ni common lah. So, kalau Mak Saleh datang kat sini boleh cakap ni food heaven kan. Makan je kan. So kena cut down kat benda tu. Second, kita nak modify
dari segi lifestyle macam exercise. So exercise ni selalu saya terangkan patient. Exercise untuk orang macam saya sendiri lah doktor, sekarang saya bahagian estetik. Kebanyakannya bangun buat treatment duduk, bangun buat treatment duduk. Tak sama dengan orang yang kerja macam contoh dia buat kerja bendang. Dia punya muatan berat So dia punya intake mungkin akan lebih. Jadi kerja dia berat, memerlukan tenaga kerja yang kuat. So kita tak boleh compare dua individu ni exercise sama. Mungkin saya perlu exercise lebih daripada orang yang buat kerja bendang ni. Walaupun intake makanan dia lebih daripada saya. So dia agak subjektif. So you kena, biasanya you akan jumpa, sekarang ada banyak celebrity fitness yang ada kan, dia orang lebih mahir, tapi kena tally dengan cara gaya hidup kita lah, apa yang kerja yang kita buat, rutin harian kita semua tu. So exercise penting lah, sebab kalori yang burn daripada exercise ni sebenarnya tak banyak berbanding dengan kalori yang kita dapat daripada makanan. Oh ya ke? Cuba kalau pergi government hospital, naik tangga, kan ada tulis berapa kalori hilang ada kan? Kala tu. Sikit sangat satu step tu pun. Naik tangga. Bukan yang jalan on flat surface. Naik tangga. Itu belum exercise lagi. So, makan, kalau ada gula, kalori cuba belik belakang tu. Berapa kalori satu KitKat ke apa kan? Ataupun coklat ke apa kan? Berapa kalori? And then, berapa exercise kita kena buat untuk burn that much of kalori? Memang sebenarnya kalau fikir benda-benda tu masuk tu sedap je. Nak bakar balik. Oi. So nak bakar susah. That's why kalau kita tak aware benda tu, memang kita akan makan je lah. And satu lagi, yang ni kita tak boleh ubah, tapi setiap orang tu berbeza kadar metabolisme badan. Ada orang dia kadar metabolisme dia tinggi, makan macam mana pun dia tak gemuk-gemuk. Yang ni saya pernah hadap dulu lah. Waktu muda makanlah apa-apa pun. 20-an pun sampai macam tu lah. Makanlah. Itu yang kata kau makan banyak tapi tak gemuk. Tak gemuk-gemuk kan. Tapi start you masuk early 30s, you akan nampak that difference. Of course you dah start kerja, you kurang aktiviti bersukan. So bila you makan, kadar metabolisme waktu dia dah start menurun, berat naik. Senang naik. Mesin pembakaran tu dah slow je. And kalau perasan, nak naik senang, nak turun susah. Oh betul. Itulah yang aku terasa. So itu part prevention lah. Kita kena adjust benda tu. And then government pun ada banyak program. So ada program macam ada health program yang government buat dekat klinik kesihatan pun ada untuk screening. And then kita ada program macam exercise kan. Kadang-kadang kalau dulu saya dekat Kedah waktu tu, ada satu kawasan jogging tu. Ini mungkin perasaannya community Chinese. Oh yes. Diorang pagi-pagi lepas subuh. Ada yang sebelum subuh pun ada. Betul. So diorang akan duduk in group. So sekarang ni banyak bukan Chinese yang beli, India pun akan start join kan. Diorang akan ada light exercise, bagi berpeluh. It's a good thing lah kalau nak buat tu. Kalau you ada masa lapang kan, contoh weekend kan, daripada weekend pagi pergi cari nasi lemak, roti canai kan, ataupun daripada membongkang kan, better pergi buat benda-benda yang lebih berfaedah macam tu. So tapi tak dinafikan one or two days nak cheating day tak ada masalah, tapi kena berpatutan kan, macam saya kata tadi. So itu part yang macam lifestyle changes lah. Dari segi inisiatif NGO ada ke? Tadi Dr. sebut kerajaan sebenarnya kan? Ada banyak NGO dah terlibat secara tak langsung, sebab kena tahu kerajaan ni agak bersungguh sebenarnya dalam hal ni. Kerajaan kenakan cukai kepada gula sebenarnya, untuk kita tak konsum banyak gula. So kita ada benda tu. Tapi laku juga. Laku sebab cepat habis. Orang suka rasa manis. So yang tu. And then banyak lagi lah sebenarnya. Kalau kita nak go through, nak dengan tak nak je, side kita lah. Benda tu dah ada. Kita nak atau tak nak, kita buat je. I see. Kalau tip harian doktor yang kita boleh amalkan lah. Okay, of course lah. So bangun awal exercise. Ini rutin yang basic lah. Bangunan exercise. Limitkan pengambilan lah jumlah portion. And then tidur awal, sebab tidur lambat ni lapar. Yang ni saya masalah doktor. Ya, hari-hari kedua satu tidur. Kalau tidur lambat tak cari makanan tak apa. Tu masalah. Ya. Kedua saya lemak beres. So lapar, kita perut mesti automatically tend to lapar. So bila tidur confirm tak cari makan. So kita tidur yang cukup, gaya hidup yang sihat, makan yang cukup, berkhasiat. Lebihkan buah-buahan sayur-sayuran yang tak akan menambah kepada berat lah kan. So dia menambah, dia banyak vitamin, banyak mineral yang bagus untuk badan. Cukup lah benda tu. And then join certain program, health program kan. Kan kerajaan pun banyak endorse benda-benda macam marathon kan. Bukan dah suruh running semua kan. Yes, kita tak suruh lari sampai 15 km ke apa kan, kalau tak biasa. You buatlah slow jog dulu. You nak prepare bermarathon. Ambil yang kategori 5 km, jangan ambil yang 10 badan lah kan. Nak pergi 15 km tak sampai 5 km pengsan. Betul. So kena tengoklah benda tu. Tapi benda tu macam saya kata dia dah sedia ada. And then the next aspect tu adalah treatment. So treatment untuk orang yang dah obese ni, lepas dah buat benda tu wajib yang tadi tu, dan kita go for treatment, medical treatment lah. So mungkin kita maknanya yang tengok ni dah terlambat dah, memang dah obese teruk dah. So yalah, treatment dia apa dia? Kalau severely obese, yang morbidly obese means dia ada banyak penyakit lah. Antara benda yang kita nampak orang banyak buat adalah bariatric surgery. So
So dia kecilkan portion perut tu. Yang ni akan dibuat oleh pakar bedah lah. Oh, kecilkan portion perut Kita akan kecilkan ruang perut tu. So that intake tu kurang lah. Tapi benda ni ada pakar bedah. Ya. Yang kata potong usus tu apa? Yang tu lah sebenarnya. Yang tu lah. Dia sebenarnya perut lah. So potong perut, kita boleh masukkan belon untuk ambil kapasiti perut tu supaya kita cepat kenyang. Pun ada pakar bedah. And then kita boleh melibatkan ubat-ubatan lah. So ubat-ubatan ni ada banyak. So kita ada Orlistat kan. Kita ada macam ubat yang jenis terdahulu ni dalam bentuk pil. Tapi dia perlu monitoring dengan doktor lah. Means dia under prescription. Sebab dia ada certain side effect yang perlu diambil kira. Maknanya doktor ada cara untuk doktor bagi rawatan, doktor observe dan dia boleh merawati obes. Betul. So kalau kita boleh, that's why BMI itu penting. Kat mana you masuk kategori mana? Kalau setakat overweight, yes. Certain over pill, certain injection macam Saxenda, Ozempic yang sangat popular dekat luar negara. Kalau saya difahamkan selebriti Hollywood, even selebriti K-pop pun duk guna. Betul. So akan nampak ada yang ada Ozempic face semua tu kan. So quite proven lah benda tu. Dari segi efektiviti keberkesanan dia. So tak ada masalah dari segi keberkesanan. Ada certain risk and side effect which you kena jumpa doktor dulu. Dia bukanlah ubat yang kita boleh beli macam paracetamol atau Panadol kat farmasi dan kita ambil terus betul kurus kan. Kalau ada mudah macam tu semua orang dah susah masalah kan? So aku pun nak juga. Kita kena screening dulu kesesuaian orang tu, risk and side effect, and then contact indication untuk patient tu betul ke tak. Dan kita advise apa yang sepatutnya lah. Saxenda, Ozempic, fat melting injection kat certain areas kan, macam double chin. Ada orang dah turun berat badan, double chin tak turun. So kita boleh fokus kat area tu. Option tu banyak. Even dekat klinik Avicenna sendiri kita ada macam-macam option treatment. Kalau yang tak pernah tengok, boleh go through certain video yang kita pernah ada. Mus Kacak yang pernah go through kita punya treatment. Alhamdulillah. Itu living testimony itu yes betul. So boleh go through dia punya kan. So adalah option treatment ada, option prevention ada. Untuk yang dah masuk ke part treatment, yes, you kena treat lah. Kalau tak, cari nak asal. Alhamdulillah, kata macam cari penyakit. Okey doktor, sedikit nasihat lah kepada siapa-siapa yang claim sebagai pakar pemakanan, sebagai fitness coach. Sebab risau kat kadang-kadang. Coach ni kata gini, hot tu kata gitu. Kadang-kadang clash antara satu sama lain. Saya tanya doktor lah. So, dia tengok approach lah. Ada yang approach guna gym untuk bagi muscle mass, untuk kurangkan fat. Ada yang approach guna diet. Keto diet, ada macam-macam lah. Ada yang kata tak perlu pergi gym. Hanya exercise di rumah sahaja. So, sebenarnya tak salah. Even each approach tu tak salah. Tapi kita nak kena stay lah. Jangan bulan ni kita nak jumpa orang ni nak buat gym je. Tak nak dah. Lepas tu gym tak best. Tukar yang keto diet. Lepas tu tak nak dah. Itu budaya kita lah sebenarnya. Kita cepat bertukar, tak berpuas hati dengan ni. Tak sempat dah. Outcome tu dah dapat dengan treatment kita nak pilih tu. Atau program kita join tu. Belum berpuas hati. Tukar. So tak dapat outcome lah kan. Stay to the program. Tengok maksimum outcome dapat berapa. Plan program tu berapa lama. Kita dah fulfill. Sebab benda ni pun nak turunkan berat badan ni bukan benda yang macam tu je kan. Dia is a process. Bukan cepat dimasak. Boleh makan segera. Sangat encourage jugalah celebrity fitness ni bagus. Program tu memang bagus. Menggalakkan orang hidup sihat. So overall kita kan dapat masyarakat lebih sihat. So saya pun encourage lah benda macam tu. And then kalau perlu melibatkan sektor kesihatan dari segi doktor ke apa ke, then involve physiotherapist pun ada yang terlibat dengan benda-benda ni. Bukannya doktor saja. Okey, doktor, kita pun sembang panjang. Biasanya video kita pendek-pendek kan. Ni panjang sikit. Ni agak detail sebab kita nak bagi awareness tentang pentingnya kesihatan, khususnya hari ini tentang soal obesity. Apapun kata satu patah Arab menyebut man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa nak dunia kena ada ilmu. Man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa nak akhirat kena ada ilmu. Man aradahuma, siapa nak dua-dua, dia nak sihat, dia nak kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat, pun dia kena ada ilmu. So hari ni kita kongsikan ilmu. Dan terima kasih semua kerana mendengar. InsyaAllah episod akan datang doktor. Sebab saya tahu ramai yang tanya yang apa loose fat lah, apa benda yang doktor sebut tu halal ke haram? Apa pandangan syarak? Let lu, insyaAllah kita akan sembang pada episod akan datang. Tapi untuk hari ni setakat tu dulu. Terima kasih doktor. Sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.